Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang dikasihi. Kita bertemu lagi dalam episod ketiga belas siri 100 motivasi guru. Tajuk kita hari ini ialah satu peringatan besar untuk kita semua. Setiap murid ada cahaya, guru membuka jalannya. Setiap murid, tanpa mengira latar belakang, pencapaian, perangai atau keupayaan, mempunyai cahaya tersendiri. Cahaya itu mungkin kecil, mungkin malap, mungkin belum kelihatan, tetapi ia tetap ada, dan gurulah yang menjadi insan yang membuka jalan untuk cahaya itu bersinar. Ada murid yang cahayanya muncul dalam akademik, ada yang bersinar dalam sukan, ada yang menonjol dalam seni, ada pula yang bercahaya dalam kepimpinan, nilai murni atau kreativiti. Tetapi ramai murid tidak menyedari cahaya mereka sendiri. Ada yang tidak yakin dengan diri, ada yang selalu dibandingkan, ada yang sudah patah semangat sebelum pun mereka mencuba. Ada yang datang ke sekolah dengan beban yang tidak kita nampak. Di sinilah peranan guru menjadi begitu besar. Guru yang hebat bukan hanya mengajar, mengikut buku, tetapi mencari, menggilap dan menyalakan potensi murid-muridnya. Kadang-kadang satu senyuman guru boleh mengubah hari murid. Kadang-kadang satu kata pujian boleh menyalakan keyakinan diri. Kadang-kadang satu peluang yang guru beri boleh mengubah masa depan mereka. Betapa ramai murid yang berjaya pada hari ini yang apabila ditanya siapa yang membuka jalan mereka akan menyebut nama seorang guru. Ingatlah, guru bukan sekadar mengajar. Guru adalah pembuka jalan. Guru adalah penyuluh cahaya. Guru adalah orang yang melihat potensi murid sebelum murid itu melihatnya sendiri. Dan apabila seorang guru percaya kepada murid, maka murid itu akan mula percaya kepada dirinya sendiri. Terima kasih kepada semua guru yang terus menyalakan cahaya murid setiap hari, walaupun penat, walaupun cabaran semakin besar, tetapi tetap berjiwa besar. Jika pesanan ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi guru setiap hari.